Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Apakah sebenarnya yang membezakan Malaysia dan Thailand dalam perlawanan penting ini? Mengapa selepas berjaya bangkit 2 kali dalam perlawanan, skuad negara masih gagal memperoleh keputusan yang diperlukan? Adakah kekalahan ini sekadar nasib atau masih terdapat jurang yang perlu ditutup oleh bola sepak remaja negara? Persoalan-persoalan ini kini menjadi perbincangan hangat dalam kalangan penyokong Harimau Malaya B19 selepas berakhirnya aksi dramatik kejuaraan B19 ASEAN di Medan, Indonesia. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Menurut laporan berita harian, impian skuad B19 negara untuk muncul juara kumpulan B dan mara ke separuh akhir kejuaraan B19 ASEAN berakhir apabila tewas 3-2 kepada Thailand. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Madya 1 Medan itu menjadi aksi penentuan buat kedua-dua pasukan, dengan Malaysia memerlukan kemenangan untuk memintas Thailand di tangga teratas kumpulan. Permulaan perlawanan sebenarnya cukup meyakinkan buat skuad kendalian Nafuzizin. Malaysia berjaya membuka jaringan menerusi Amar Imran Uzaini Ashadi pada minit ke-13 hasil permainan yang kemas dan penuh keyakinan. Gol tersebut memberikan gambaran bahawa Harimau Muda mampu mencipta kejutan ke atas pasukan yang dianggap antara pencabar utama kejohanan. Ketika itu, momentum jelas memihak kepada Malaysia dan para penyokong mula melihat peluang cerah untuk mara ke peringkat seterusnya. Namun, seperti yang sering berlaku dalam bola sepak moden, kealpaan kecil mampu mengubah keseluruhan perjalanan perlawanan. Hanya 8 minit selepas mendahului, Thailand berjaya menyamakan kedudukan menerusi Pichayah Kong Sri. Gol itu bukan sahaja mengubah kedudukan, malah memberikan suntikan semangat kepada pemain Thailand yang mula menguasai beberapa fasa permainan selepas itu. Malaysia yang sebelum itu kelihatan selesa, mula ditekan dan dipaksa bertahan dengan lebih banyak. Menjelang penghujung separuh masa pertama, Thailand sekali lagi menghukum pertahanan negara menerusi jaringan Pirada Larsawat pada minit ke-42. Ketika ramai menjangkakan Thailand akan memasuki bilik persalinan dengan kelebihan 1 gol, Malaysia menunjukkan semangat juang yang tinggi apabila Arshad Syamsul Aswadi berjaya menyamakan kedudukan dalam masa kecederaan hasil bantuan Abid Safaras Rozaidi. Gol tersebut memberikan nafas baharu kepada skuad negara dan memastikan segala-galanya masih terbuka pada babak kedua. Memasuki separuh masa kedua, Malaysia sebenarnya tidak bermain buruk. Beberapa peluang berjaya dicipta dan terdapat detik-detik yang menunjukkan pasukan negara mampu menjaringkan gol ketiga. Namun, seperti banyak perlawanan di peringkat antarabangsa, penyudah menjadi faktor pemisah antara kemenangan dan kekalahan. Peluang yang hadir gagal diterjemahkan menjadi jaringan, termasuk percubaan Tengku Hashri Shah Mirza Tengku Hazman yang tersasar ketika Malaysia sedang mencari gol kemenangan. Apa yang lebih mengecewakan ialah gol kemenangan Thailand hadir menerusi situasi penalti pada minit ke-80. Pengadil menghadiahkan sepakan penalti selepas insiden melibatkan Muhammad Ilham Azani Muhammad Azamin dan Ithimon Tipanet di dalam kawasan penalti. Keputusan itu mungkin sukar diterima penyokong Malaysia, namun dalam bola sepak moden, kesilapan kecil di kawasan berbahaya sering membawa akibat yang besar. Pichayah Kong Sri tidak mensia-siakan peluang tersebut untuk menjaringkan gol kedua peribadinya dalam perlawanan dan memberikan kemenangan 3-2 kepada Thailand. Daripada sudut analisis, kekalahan ini memperlihatkan beberapa perkara positif dan negatif dalam pembangunan skuad muda negara. Positifnya, Malaysia menunjukkan karakter yang kuat apabila 2 kali bangkit dalam perlawanan menentang salah satu pasukan terbaik Asia Tenggara. Semangat juang seperti ini amat penting dalam pembentukan pemain muda yang bakal menjadi tunjang Harimau Malaya senior suatu hari nanti. Namun begitu, aspek pengurusan permainan masih perlu dipertingkatkan. Pasukan muda Thailand dilihat lebih tenang ketika berdepan tekanan, lebih efektif menggunakan peluang yang terhasil dan lebih tersusun ketika melakukan transisi menyerang serta bertahan. Inilah aspek yang sering membezakan pasukan yang berjaya di peringkat remaja dengan pasukan yang masih dalam proses pembangunan.
Kekalahan ini juga menunjukkan bahawa pembangunan pemain muda bukan hanya berkaitan bakat semata-mata. Ia melibatkan pengalaman antarabangsa, ketahanan mental, disiplin taktikal dan kemampuan membuat keputusan dalam situasi penting. Malaysia mempunyai ramai pemain berbakat. Namun pengalaman menghadapi perlawanan berintensiti tinggi seperti ini perlu diperbanyakkan agar mereka lebih matang apabila berdepan detik-detik penting. Menurut kami di Nadi Sukan, para penyokong tidak seharusnya melihat keputusan ini sebagai kegagalan mutlak. Sebaliknya, ia perlu dilihat sebagai satu proses pembelajaran yang sangat berharga. Ramai pemain dalam skuad ini masih mempunyai masa yang panjang untuk berkembang. Apa yang lebih penting ialah bagaimana pengalaman pahit ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan tahap permainan pada masa akan datang. Thailand mungkin berjaya mara ke separuh akhir kali ini. Namun, Malaysia tetap memperoleh sesuatu yang tidak kurang pentingnya, iaitu pengalaman bertanding di peringkat tertinggi Asia Tenggara. Jika pembangunan pemain diteruskan dengan betul, tidak mustahil beberapa nama daripada skuad ini akan muncul sebagai tonggak utama bola sepak negara dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Menurut kami di Nadi Sukan, satu perkara yang jelas dapat dilihat dalam perlawanan ini ialah keberanian pemain-pemain muda negara untuk bermain secara terbuka menentang pasukan yang memiliki reputasi besar di rantau Asia Tenggara. Walaupun berdepan tekanan untuk menang, para pemain tidak kelihatan gugup dan berjaya memberikan tentangan sengit sepanjang 90 minit permainan. Ini menunjukkan generasi muda negara mempunyai keyakinan yang semakin meningkat apabila beraksi di pentas antarabangsa. Selain itu, aspek ketajaman penyudah wajar diberikan perhatian serius selepas kejohanan ini. Dalam perlawanan yang seimbang seperti menentang Thailand, peluang yang terhasil biasanya tidak banyak. Apabila peluang tersebut gagal diterjemahkan kepada gol, pasukan akhirnya terpaksa membayar harga yang mahal. Jurang kecil inilah yang sering membezakan pasukan yang mara jauh dalam kejohanan dengan pasukan yang tersingkir lebih awal. Di samping itu, kekalahan ini juga boleh dijadikan ukuran sebenar terhadap tahap semasa skuad B19 negara berbanding pencabar utama serantau. Thailand sekali lagi membuktikan bahawa mereka memiliki sistem pembangunan pemain muda yang konsisten dan mampu melahirkan pemain yang bersedia untuk menghadapi tekanan perlawanan besar. Malaysia perlu menjadikan perkara ini sebagai motivasi untuk terus memperkukuhkan struktur pembangunan akar umbi agar jurang tersebut dapat dirapatkan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Apa yang lebih penting, pemain-pemain muda negara perlu belajar bagaimana mengawal emosi dan membuat keputusan yang tepat pada saat-saat kritikal. Situasi penalti yang membawa kepada gol kemenangan Thailand menjadi contoh bagaimana satu kesilapan kecil boleh mengubah keseluruhan keputusan perlawanan. Pengalaman seperti ini mungkin pahit untuk diterima sekarang, tetapi ia merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam proses menjadi pemain profesional yang matang. Akhir sekali, para penyokong juga perlu terus memberikan sokongan kepada skuad muda negara. Dalam bola sepak, pembangunan pemain tidak berlaku dalam sekelip mata. Ramai pemain yang pernah melalui kegagalan di peringkat remaja akhirnya muncul sebagai bintang apabila mencapai kematangan. Oleh itu, walaupun kempen kali ini berakhir dengan kekecewaan, masih terdapat banyak harapan terhadap masa depan skuad Harimau Malaya B19 jika pembangunan mereka terus diberikan perhatian dan sokongan yang sewajarnya. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah kekalahan ini berpunca daripada kesilapan individu, faktor taktikal atau Thailand sememangnya lebih baik pada malam tersebut? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Terima kasih. Jumpa lagi.